Anda baru saja keluar dari satu mesyuarat di Rumah Putih bersama Presiden Trump. Dia tidak menyembunyikan rasa kecewanya terhadap negara-negara NATO. Bagaimana mesyuarat itu? Adakah dia berkata akan menarik diri? Baiklah, biar saya nyatakan dengan sejelas-jelasnya. Dia jelas kecewa. Dengan ramai sekutu NATO dan saya faham maksud dia. Tetapi pada masa yang sama, saya juga dapat menekankan hakikat bahawa majoriti besar negara Eropah telah membantu dengan pangkalan, logistik dan kebenaran lintas udara. Dengan memastikan mereka menunaikan komitmen mereka. Dan terdapat juga sokongan meluas bahawa melemahkan keupayaan nuklear dan peluru berpandu balistik Iran adalah sangat penting. Dan hanya Amerika Syarikat yang mampu pada masa ini untuk melakukan perkara itu dengan tepat. Dan jangan kita lupakan Keir Starmer, Perdana Menteri British yang kini sedang mengumpulkan satu gabungan lebih daripada 30, malah lebih daripada 40 negara yang turut serta. Semalam dalam satu mesyuarat perancangan bersama pemimpin tentera untuk memastikan laluan maritim bebas, penggunaan Selat Hormuz pada masa hadapan dapat dilakukan. Jadi saya juga menunjukkan kepadanya satu sisi yang positif. Tetapi jelas sekali ia adalah satu perbincangan yang sangat jujur, sangat terbuka. Tetapi juga satu perbualan antara dua sahabat baik. Presiden berkata bahawa beliau akan cuba untuk menarik diri daripada NATO atau sekurang-kurangnya tidak menyokong NATO seperti mana presiden-presiden lain telah lakukan. Baiklah, seperti yang saya katakan, memang jelas ada kekecewaan. Tetapi, pada masa yang sama, beliau juga mendengar hujah-hujah saya dengan teliti tentang apa yang sedang berlaku. Saya juga menunjukkan bahawa kepimpinan beliau yang membawa komitmen perbelanjaan ke tahap yang tinggi, iaitu 5%. Ya. Ini mewakili satu perubahan transformatif dalam NATO. Beliau meninggalkan satu legasi yang mengubah segalanya. Ini adalah NATO 3.0, di mana orang Eropah menjaga pertahanan mereka sendiri dengan lebih baik yang menguatkan Eropah dan juga NATO. Pemimpin Mark Rutte bertemu dengan Presiden Trump semalam cuba memujuk beliau supaya tidak keluar dari pakatan itu. Selepas pertemuan itu, Trump menulis di Truth Social, NATO tidak ada ketika kita perlukan dan tidak akan ada jika kita perlukan lagi. Ingat Greenland? Ketulan ais besar yang tidak diurus dengan baik itu. Menurut laporan, Presiden sedang mempertimbangkan rancangan untuk menarik balik tentera Amerika dari negara-negara NATO yang enggan membantu di Iran. Kami telah menghubungi Michael Allen, bekas pengarah Majlis Keselamatan Negara di bawah George W. Bush. Presiden tidak berkata, saya mahu keluar dari NATO. Tetapi beliau sangat kecewa kerana NATO tidak membantu, malah tidak membenarkan kami menggunakan pangkalan mereka. Sepanyol sebagai contoh, tidak membenarkan ruang udaranya digunakan. Ya, lihat, saya rasa beberapa negara di Eropah Barat ini, bukan NATO tetapi negara-negara di Eropah Timur atau Barat telah bersikap tidak menyenangkan. Mereka berkata, ini bukan perang kami. Ia akan memberi kesan negatif di sini di Amerika Syarikat untuk beberapa waktu lagi. Tetapi keputusan kita tentang di mana tentera harus mempunyai pangkalan mesti berdasarkan keperluan ketenteraan dan keselamatan negara. Saya ada keraguan sama ada kita masih memerlukannya di Sepanyol. Jadi, jika satu semakan mengeluarkannya dari Sepanyol, satu semakan penempatan pasukan, saya rasa saya akan berasa selesa dengan itu. Tetapi saya akan berasa bimbang untuk cuba menarik keluar tentera dari Jerman. Saya akan berasa bimbang untuk cuba menarik keluar tentera dari Itali. Mari kita letakkan kesalahan kepada pihak yang benar-benar bertanggungjawab, iaitu kerajaan-kerajaan berhaluan kiri tengah di Eropah Barat dan bukannya NATO. Baiklah, Itali telah mengatakan bahawa kita tidak boleh menggunakan pangkalan di Sisili. Kenapa kita yang perlu membayar untuk ini? Jika kita tidak memaklumkan kepada mereka, mahupun melibatkan mereka dari awal, dan mereka mahu merajuk serta membuat kecoh, itu tidak mengapa. Tetapi tidak membenarkan kita menggunakan pangkalan itu memang tidak boleh diterima sama sekali. Dan tiada siapa akan melupakan perkara ini. Reagan juga pernah berdepan dengan perkara ini, betul? Ya, dia pernah buat begitu. Eropah pernah lakukan perkara ini kepada kita sebelum ini dan kita harus hentikannya. Terutamanya dengan Itali yang mempunyai kerajaan yang agak mesra. Kita sepatutnya boleh jelaskan kepada mereka bahawa mereka perlu berada di pihak kita dalam situasi yang sangat kritikal seperti ini. Ini pasti akan membawa kesan negatif. Mereka perlu menebusnya dengan melabur dalam industri pertahanan mereka supaya dapat memainkan peranan dalam sebarang kemungkinan pada masa hadapan. Kerana pada akhirnya, Brian, mereka mempunyai keupayaan yang agak terhad.
Mungkin mereka akan mengambil bahagian dalam pengiring atau memantau Selat Hormuz. Dengan andaian kita dapat melepasi tempoh gencatan senjata ini. Tetapi mereka tidak begitu mahir dalam hal itu dan tidak mempunyai keupayaan yang sama seperti Amerika Syarikat. Jadi kita tidak sepatutnya menipu diri sendiri tentang kegunaan mereka sejak awal lagi. Ingat, mereka tidak belajar daripada perang di Ukraine dan Rusia. Mereka tidak bersedia untuk drone. Di Eropah, mereka sedang melihat betapa dekat dan bahayanya drone Shahed serta peranan yang dimainkan dalam perang antara Ukraine dan Rusia. Sekarang, menurut Business Insider, mereka sedang bergegas untuk merangka satu pelan. Sebelum konflik dengan Iran dan pencerobohan Ukraine, drone murah telah menyerang sasaran di Timur Tengah. Menandakan satu jenis peperangan yang baru, NATO telah mengabaikan amaran-amaran tersebut dan menurut seorang komander, kini sedang bergegas untuk mengubah taktik. Dan siapa yang akan mendapat keuntungan daripada perkara ini? Ukraine, kerana mereka telah berinovasi secara improvisasi. Betul. Satu perkara menarik tentang perang Ukraine ialah kekerapan perubahan teknologi drone. Kami dari Angkatan Tentera Amerika Syarikat sedang belajar banyak daripada pengajaran yang diterima. Kami berusaha memahami bagaimana drone-drone ini digunakan. NATO dan Euro. Orang Eropah juga perlu melakukan perkara yang sama. NATO ialah sebuah birokrasi yang kompleks dan sukar untuk diuruskan. Jadi pasti sukar untuk menyerap sebahagian daripada pengajaran ini. Tetapi kita perlu melakukannya. Inilah masa depan peperangan. Drone adalah sebahagian daripada hampir setiap keputusan sasaran. Selain daripada drone pandangan orang pertama yang mengejar askar Rusia secara sendiri, jadi kita perlu mengkaji perkara ini dengan mendalam dan bersedia dengan baik. Dan bergantung kepada rakyat Ukraine untuk mengajar kita. Ya, dan sebenarnya sangat penting untuk Ukraine mencapai kejayaan. Mereka mempunyai tentera kedua terbesar di Eropah dan merupakan pasukan tempur terbaik. Poland telah meminta agar ancaman penarikan Zewa dari NATO diambil dengan serius. Mereka mengambilnya dengan serius, tetapi membayar kurang daripada 2%. Spanyol, Portugal, Albania, Belgium dan Kanada adalah yang mengambil kesempatan. Terima kasih, Mike Allen. Terima kasih.